Okay, Assalamualaikum warahmatullahi. Hari ni saya nak share sikit masalah lampu kereta ni. Dia tersangkut di lampu tinggi. Nampak tu? Kita cuba buka tutup lampu tinggi, dia stay dengan lampu tinggi. Jadi kita tak dapatlah nak memandu di waktu malam kalau macam ni. Okay, apa masalah dia? Okay, mari kita cek tengok. Sebelum ni saya sangkakan mungkin masalah pada switch ni kan. Tetapi kita cek benda yang paling mudah dulu. Jangan terus sangka benda ni rosak. Kita cek benda yang paling mudah dulu. Kita tengok di kawasan mentol lampu di luar. Okey, jom kita tengok. Okey, kalau kita tengok, sebelah lampu menyala, sebelah lagi tak menyala. Ini kita dah pakai projector, lampu mini projector lens. Sebelah tak menyala, sebelah menyala. Okey, jadi kita kena cek bahagian yang tak menyala ni. Mungkin dia jadi punca, short jadi high beam. Okey. Jadi kita kena cuba cabut soket dia lah. Cabut ni. Okey. Kita cabut ni tengok. Okey, kita dah cabut. Okey, kita dah cabut. Mari kita tengok di dalam. Masih high beam lagi atau tak? Okey. High beam dia dah okey, dah kembali normal. Okey, jadi kita nak tahu masalah dia berpunca daripada soket ni ke ataupun mentol yang rosak. Okey, ni kita cabut dia punya ni. Adakah benda ni yang rosak ataupun lampu projektor ni yang rosak? Jadi cara nak test dia, kita kena swipe lah. Kita kena swipe. Ambil yang kanan, yang belah kanan ni yang tak rosak ni. Cuba pasang sebelah sini. Kalau dia menyala, maknanya benda ni sajalah yang rosak. Okey, kita cuba swipe dulu tengok. Okey, ni kita dah swipe Kita pasang yang belah yang menyala tu. Okey, dia tak ada high beam. Dan dia dah kembali menyala seperti biasa. Dia dah menyala Okey, jadi kita beli baru je lah benda tu. Saya beli benda ni ganti. Okey, ni kita beli spek yang sama lah. Kita beli benda ni RM10 sahaja. RM10. Kita order dengan seller yang sama yang jual lampu tu lah. Dia jual RM10 saja. Jadi kita tukar je lah benda ni. Okey, semuanya sudah kembali normal. Dua-dua dah menyala. Dan tak ada lagi sangkut high beam. Okey. Jadi itulah. Kalau lampu sebelah rosak, boleh menyebabkan short high beam juga ya. Dan kalau lampu rendah terbakar pun, kadang-kadang dia boleh short high beam. Jadi kita ceklah benda yang paling mudah dulu. Kalau tak banyak cek, dia terus tukar benda ni, keluar duit rugi saja. Masalah tak selesai. Okey. Kira dah settle dah ni. Bagus.